kehidupan hati ni, akan sampai satu masa kita akan faham hidup ni tentang betapa sayangnya Allah pada kita. Hidup ni tentang apa? Saya selalu sebut sebelum ni kan, hidup ni tentang apa? Tentang Allah. Apa tentang Allah? Hidup ini tentang betapa cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Sebab tu apa pun kita buat, Allah tetap bagi kita segala-galanya. Apa kita buat? Dosa. Banyak dosa yang kita buat. Lalai. Dalam solat pun kita lalai. Kita ni berkira dengan Tuhan. Duduk kat masjid, tengok jajak tengok jam, jajak tengok jam. Baru 5 minit masuk dalam masjid. Tapi berapa ramai orang cukup berkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah terus bangun. Duduklah sekejap. Ya, duduk di apa? Duduk di kedai boleh berlama-lama. Duduk di kafe boleh berlama-lama. Duduk dekat mana? Duduk kat padang bola berlama-lama. Duduk kat stadium bukan main lagi. Awal pergi, balik lewat. Tapi masjid tak datang. Apa yang kita faham tentang hidup ni? Dahsyatnya kita. Punya kita tidak hargai betapa cintanya Allah pada kita. Dia bagi kita segala-galanya. Dia adakan kita, dia hidupkan kita, dia bagi rezeki pada kita, dia bagi keluarga pada kita, dia bagi segala apa yang kita happy. Sebab tu kan kita tanya soalan, hidup ni antara suka dengan sedih, mana banyak? Banyak suka. Gembira lah, gembira dengan sedih. Banyak gembira. Sehat dengan sakit, mana banyak? Banyak sehat. Makan dengan puasa, mana banyak? Banyak makan. Apa lagi yang kita tak faham? Cuba beritahu. Siapa yang bagi sehat? Siapa yang bagi sakit? Siapa yang bagi apa? Makan siapa? Jawapannya satu je, Allah. Itu apa tu? Itulah cinta Allah kepada kita. Itulah sayang Allah kepada kita. Allah minta kita solat, dengan Allah suruh kita tidur, mana panjang? Subhanallah. Allah benarkan kita tidur. Puan tak tahu tak ada orang yang tak boleh tidur? Tahu tak? Subhanallah, jumpa pakar ni, jumpa pakar tu, jumpa pakar ni, makan ubat tu, makan tak boleh tidur. Tapi yang kita boleh tidur sebab apa? Allah bagi kita nikmat tidur. Lama tak Allah bagi nikmat tidur? Lama, 6 jam, 8 jam.